Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Sdn Bhd. Hari ini saya berada di Kampung Terentang, Batu Kikir, Negeri Sembilan. Okey, ini adalah rumah Encik Zul. Terima kasih diucapkan kepada Encik Zul kerana sudi untuk reka dan bina rumah bersama kami di MIH. Okey, rumah ini mempunyai 5 bilik dan 3 bilik air. Panjang darat lebar rumah ini bukaannya adalah 64 kaki kali 59 kaki dengan total keluasan 1615 kaki persegi. Okey, sebelum tu saya nak maklumkan rumah ini agak unik ya desainnya sebab dia berbentuk L. Okey, sebelum tu ini adalah pandangan hadapan rumah. Rumah ini mempunyai 2 teres, satu di bahagian hadapan dan satu di bahagian sisi kanan rumah. Okay, seperti biasa, bahan binaan kami di MIH menggunakan bata merah dan atap genting sagar lagenda. Okay, ini adalah pandangan sisi kiri rumah. Okay, ini adalah pandangan sisi kiri rumah. Okay, dekorasi luar rumah kami berikan secara percuma. Kalau anda boleh lihat, kemasan kopi, shera plank, groove line dan sebagainya semua yang dikira kami berikan secara percuma. Okay, tingkap kami menggunakan tingkap casement dengan cermin tinted hitam. Seperti biasa, trademark kami di MIH adalah binaan bertangga. Cuma yang bahagian ni, tembok ni memang dah sedia ada. Sebelum dibina memang dah ada tembok ni. Okey, longkang perimeter kami berikan secara percuma. Ini adalah atap genting sagar lagenda kami. Kemasan cat luaran dan dalaman kami menggunakan kemasan cat Jordan. Anda boleh memilih 3 warna di bahagian luar dan 1 warna di bahagian dalam. Okay, tentu saya tunjukkan. Ini adalah bahagian pintu masuknya. Mempunyai kemasan shera plank di bahagian atas. Okay, jom saya tunjukkan bahagian dalam. Pintu kami menggunakan pintu molded door dengan kemasan cat Jordan. Okay, ini adalah ruang tamu. Okey, ini adalah ruang tamu. Ruang tamu ni berkeluasan 19 kaki kali 14 kaki. Okey, ketinggian daripada lantai ke ceiling adalah 11.5 kaki. Itu memang ada dalam spek kami lah. Okey, ini adalah ruang makan. Okey, ini adalah ruang makan. Ruang makan ni berkeluasan 19 kaki kali 11 kaki. Rumah ni dah siap dideko ya. Okay, ini adalah bahagian atasnya. Okay, kalau anda boleh lihat, kami berikan kemasan plaster ceiling berserta cornice di setiap ruang. Okay, ini adalah pandangan ruang tamu dan ruang makan. Okay, ini adalah bilik 2. Bilik 2 ni berkeluasan 16 kaki kali 10 kaki. Juga mempunyai kemasan plaster ceiling berserta cornice. Dan ni adalah tiles yang dipilih. Okey, lupa saya nak maklumkan, kemasan tiles seluruh rumah memang dah include dalam package kami. Ini tak perlu tiada penambahan dah, masa mudah include. Okey, ini adalah bilik tidur 5. Bilik tidur ini 5 ni mempunyai pintu molded door dengan kemasan cat Jordan. Okay, ini adalah bilik tidur 5. Bilik tidur 5 ni berkeluasan 12 kaki kali dengan 10 kaki. Sekejap saya zoom out kan. Mempunyai kemasan plaster ceiling berserta cornice, tingkap casement. Cuma dah tutup dengan lansir lah, tapi ni adalah tingkap casement. Dan ini adalah tiles yang dipilih.
Okey, bilik tidur 5 dan bilik tidur 2 ni mempunyai satu bilik air kongsi di bahagian dalam. Okey, pintu bifold ni dikira upgrade. Kami berikan pintu PVC tebal. Okey, untuk bilik air, spek kami berikan kemasan tas sehingga ke shieling. Kelengkapan sanitary asas iaitu adalah shower, sinki dan toilet bowl. Cuma sinki ni dikira upgrade lah. Yang ni untuk rumah lebih sendiri. Dan ni soap ni dikira upgrade. Okey, ini adalah tas yang dipilih. Okey, di sebelah sini mempunyai bilik tidur 4. Juga mempunyai pintu molded door dengan kemasan cat Jordan. Okay, anda boleh lihat kemasan cat Jordan kami di bahagian dalam. Okay, bilik tidur 4 ni berkeluasan 12 kaki kali dengan 10 kaki. Juga mempunyai satu bilik air di bahagian dalam. Okay, ni bilik air 3. Mempunyai kemasan tas sehingga ke shieling. Kelengkapan sanitary asas iaitu shower, toilet bowl dan sinki. Cuma sinki ni dikira tuan rumah yang beli sendiri dan kami pasangkan lah. Harga boleh dikontra. Dan ni soap ni memang dah upgrade, dikira upgrade. Okay, jom saya tunjukkan bahagian dalam. Okay, ini adalah bahagian dapur. Mempunyai kemasan plaster shieling berserta cornice. Tabletop ni kami berikan secara percuma berserta dengan backsplash. Okay, ini adalah lebihan-lebihan cat Jordan. Okay, sinki double bowl ni memang standard kami. Ni semua tak perlu di upgrade lah. Okay, ni bilik air ni. Bilik air ni dia berhubung atau bergabung dengan bilik tidur 4 tadi. Ini adalah pandangan hadapan daripada dapur, maafkan saya. Okay, jom kita pergi ke bilik tidur 3. Okay, ini ada hallway di sepanjang jalan menuju ke bilik utama. Okay, ini adalah bilik tidur 3. Bilik tidur 3 ni berkeluasan 10 kaki kali dengan 12 kaki. Mempunyai kemasan plaster shieling berserta cornice, tingkap casement dan ini adalah tas yang dipilih. Okay, ini adalah hallway untuk nak ke bahagian bilik tidur utama. Yang saya tunjukkan. Okay, ini ruang tamu tadi menghala ke bilik tidur 1, bilik tidur utama lah. Mempunyai pintu molded door di bahagian hadapan dengan kemasan cat Jordan. Okay, bilik tidur ni juga mempunyai satu bilik air di bahagian dalam. Bilik tidur utama ni berkeluasan 22 kaki kali 12 kaki. Tapi dah termasuk dengan keluasan bilik air lah. Mempunyai kemasan plaster shieling berserta cornice. Dah dipasang lansir. Yang tu depan tu ada sliding door. Sebentar saya tunjukkan bilik air dulu. Okay, ni adalah pintu PVC door tebal yang boleh memuatkan tombol. Memang ada dalam spek kami. Okay, ni untuk bahagian bilik air. Mempunyai kemasan tas hingga ke shieling. Kelengkapan sanitary asas. Dan seperti biasa, sinki ni dikira upgrade. Maksudnya tuan rumah yang beli sendiri dan harga boleh kontra. Dan ni soap ni pun dikira upgrade. Okay, ni adalah tas yang dipilih. Okay, bilik air ni berkeluasan 8 kaki kali 5 kaki. Okay, ni adalah bilik tidur utama. Mempunyai satu sliding door di bahagian hadapan. Sliding door ni dia menghadap ke teres. Okay, ini adalah teres yang saya katakan tadi. Mempunyai sliding door dan wiring 3 phase.
juga mempunyai kemasan plaster shilling berserta cornish. Dan binaan kami ialah binaan yang bertangga. Tapi ni semua boleh request, kalau tak nak binaan yang tak bertangga pun boleh, nak bertangga pun boleh. Dan paip air kami berikan 2 secara percuma di bahagian luar. Okey, saya rasa setakat itu saja daripada saya. Saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Sdn Bhd. Kami di MIH Reka dan Bina mengikut bajet anda. Assalamualaikum.